Ada yang berpandangan nasyid adalah cara untuk menyampaikan mesej-mesej dakwah pada zaman ini. Adakah benar dakwaan ini? Adakah benar nasyid salah satu uslub dakwah, salah satu uslub cara berdakwah? Dakwah ibadah atau tidak, tuan-tuan? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Dan siapakah yang lebih bagus bicara dia, percakapan dia berbanding orang yang berbicara untuk berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah? Dakwah adalah ibadah, sedangkan ibadah adalah tauqifiyah. Ibadah dia terbatas kepada apa yang ditetapkan oleh nas-nas Al-Quran dan hadis. Tak boleh kita nak beribadah sesuka hati. Seperti mana kita tak boleh nak suka hati tambah bilangan rakaat solat fardu dan sebagainya. Tak boleh kita nak sewenang-wenangnya wujudkan ibadah-ibadah baru dalam agama Islam ini. Tak boleh. Maka demikian kita kata dalam cara berdakwah, hendaklah kita kembali kepada cara dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dalam masa yang sama kita semua setuju bahawa siapa pendakwah terulung, terhebat, semua akan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat, tidaklah agama Islam itu sampai kepada kita melainkan kerana jasa usaha gigih para sahabat. Mereka lah yang telah menjaga Al-Quran, menjaga hadis dan meriwayatkannya kepada generasi yang datang sesudah mereka. Maka persoalan besar di sini, adakah Rasulullah mengguna uslub nasyid dalam berdakwah? Adakah sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali atau mana-mana sahabat yang lain, atau para ulama yang besar, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, yang kita lihat benar-benar dakwah mereka berkat, dakwah mereka berjaya, dakwah mereka benar-benar telah memberi kesan dan dimanfaatkan oleh generasi umat Islam yang ratusan tahun kemudian datang. Mereka mendapat manfaat daripada hasil dakwah mereka. Persoalan di sini, adakah di antara mereka yang berdakwah dengan cara menyanyi? Sedangkan kita kata ini hanya dakwaan sebahagian pihak lah mengatakan bahawa nasyid ni hanya uslub, satu cara untuk nak dakwah, untuk lebih berkesan dan sebagainya. Kita kata andainya itu adalah satu uslub yang benar-benar berkesan, pastinya telah ditunjukkan, diajarkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Rasulullah nak berdiam tentang benda ni? Jangan pula kata masa tu tak ada lagi nasyid. Apa pula tak adanya? Sedangkan itulah pembawaan agama Nasara. Agama Nasara apa dakwah dia? Kalau pergi kat dalam gereja, apa dia punya inti isi kuliahnya kalau bukan menyanyi? Tinggal lagi alhamdulillah Allah beri kita nikmat Islam. Kalau tidak pada hari ni kita tengah nyanyi lah ni. Tapi itu adalah cara penganut agama Nasara. Tapi nak kata bahawa dalam Islam tidak ada sama sekali perkara-perkara ini. Wa khairul huda huda Muhammad. Dan sebaik-baik petunjuk, contoh tauladan untuk kita nak belajar dan untuk kita ikuti ialah contoh tauladan yang telah diberi kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang masih merasa bahawa contoh tauladan Rasulullah itu tak cukup, maka dialah sebenarnya yang tak cukup. Sedangkan agama Islam itu telah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Agama Islam telah sempurna. Tak perlu lagi nak ditambah dengan uslub-uslub yang baharu dan sebagainya. Sedangkan Islam berlepas diri daripadanya.